Jom teman saya buat ikan bakar bersambal edisi Ramadan. Mula bersihkan ikan. Saya guna ikan kerapu. Guna ikan lain pun boleh. Ikan yang ada berlemak. Contohnya ikan siakap. Ada telur ikan lah. Sedap kalau bakar. Ni saya potong ikan bentuk butterfly. Tak nak potong macam ni pun tak apa. Okey, dah siap potong. Letak kat pinggir. Lumur garam di badan ikan tu. Bagi dia sekata. Sediakan bahan kisar bersambal, gunting dan bersih lada kering. Lepas tu kita rendam dengan air panas suap. Ni nak lembutkan lada kering, kita nak kisar nanti. Terusnya buang kulit dan potong dadu bawah hola. Next potong buang biji dan hiris lada merah besar. Next hiris bahagian putih serai. Sepi pernah tengok di caption bawah deh. Kulit dan hiris kasar bawang merah dan halia. Semua bahan kisar ni letak dalam blender terus lalu. Hiris kasar buah keras. Buang kulit dan hiris kasar kunyit hidung. Kali masuk lada kering yang kita rendam tadi, saya dah masuk ke semua bahan kisar. Lepas tu masak air sikit, kisar sampai halus. Panaskan oven suhu 170, api atas bawah selama 20 minit. Terusnya panaskan kuali, masukkan minyak secukupnya dan panaskan minyak. Bila minyak panas, masukkan bahan kisar sambal tadi. Masak sampai pecah minyak. Dah pecah minyak, masuk air pula. Lagi pecah minyak kali kedua. Betul-betul sambal tu masukkan bancuhan asam jawa, sedikit air pula. Masukkan nisa secukupnya, garam secukupnya, kacau biasa bati dan pecah minyak. Okey, siap. Terusnya letak aluminium foil dekat tray. Kolah ikan. Lepas tu ikut cara saya buat. Lepas tu ambil balik ikan. Letaklah sambal yang kita masak tadi, bagi sekat. Lepas tu lumur ikan macam saya buat. Lepas tu saya letak ikan banyak. Lepas tu lumur pula bagi perabi tu. Tak payah letak minyak sebab dia berminyak dah dekat sambal. Masukkan tray tu dalam oven. Bakar selama 15 minit, api atas bawah, suhu 170. Bakar sampai masak. Okey, dah masak. Lepas tu kita tabur dengan kacang botol sebagai hiasan. Okey, dan ikan bakar bersambal. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.